Jangan sedut perut pula gini kan. Okey. Sejuk. Kita tengok yang high speed. Kita tengok yang high speed. Dalam mana-mana pun. Memang soket dia PMP terus. Nampak ni. Ini soket ori kenari klisa. Kira daripada kereta ni soket ni. Masuk terus je. Okey, sabar dulu. Ada beza tak bunyi dia? Ada beza tak? Bunyi pun lain kalau kata high speed. Sekali lagi. Tak puas hati lagi. Apa? Bunyi pun lain tau. Macam ni ada slow sikit. Yang tadi tu memang high speed. Beza sikit. Nampak? Cuba dulu. Ini untuk Myvi lagi best. Icon 2011 sampai berapa? 2017 lah. Lebih kurang gitu lah. Ni. High speed. Soket PMP kita buat siap. Kipas ni, okay, asal dia macam ni tau. Dia datang dengan casing besi. Daripada kereta apa pun tak pastilah. Macam ni duduk dia. Okay, tak apa. Lepas tu, ini Azia 2019 ke 2023 lebih kurang gitu lah. Sama dengan ni, sama dengan Beza Myvi 2018 ke atas. Ni. Nampak high speed kita buat siap. Soket pun PMP ni tinggal pasang je. Lagi satu. Yang ni kita upgrade sikit lah. Sebelum ni memang kita ni. Kita potong kaki apa benda semua buat tapak welding. Okey, ni nampak tak lebih lah. Ini kita dah buat siap. Nampak? Skru PMP ngam-ngam terus ni. Nampak soket pun ngam-ngam. Ada bracket untuk spare tank. Ya. Itu orang pun kadang-kadang ada yang customer cakap, bang, ada satu yang masalah yang masa buat ni casing besi ni tak ada bracket ni. Nampak? Bracket ni tak ada. Macam mana nak buat kita pun tak perasan hari tu. Lepas tu ni. Okey. Memang kita buat ikut asal lah. Cuma motor besar nampak ni. Yang ni yang asal kenari kelisa, nampak dia ada bracket ni. Ya, ni asal motor kenari kelisa. Yang ni high speed. Yang ni high speed.